Sesungguhnya kamu tak boleh nak pilih hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walakinnallah, akan tetapi hidayah itu adalah milik Allah. Akan tetapi Allah yahdi man yasha, Allah boleh pilih kepada siapa untuk Allah bagi hidayah. Akan tetapi wahai Muhammad, hidayah itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang kamu kehendaki, bukan yang Jibril kehendaki, bukan yang mufti mana pilih, bukan yang ketua hakim syar'i mana pilih, bukan yang agung mana pilih, bukan presiden mana yang pilih, bukan Perdana Menteri negara mana yang pilih. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah satu-satunya kuasa di dalam alam ini yang mutlak, yang akan memilih nikmat hidayah ini kepada siapa yang Allah kehendaki.